Belum pernah lagi dalam sejarah tanah Malaysia, tanah Melayu ni, orang Malaysia sokong Syiah. Tak tahun ni. Betul tak? Berlaku. Melayu sokong Syiah. Dan mana? Kafir laknatullah. Kerana apa? Kerana orang menyokong kekufuran, kufur. Ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan benda kafir kepada Allah, dia menjadi kafir. Jangan main-main. Nampak? Bangsa yang paling Allah marah. Ghairil maghdubi alaihim. Tu Yahudi tu. Wajib tak kita baca dalam sembahyang? Ghairil maghdubi alaihim. Wajib baca tak? Kalau tak baca sah tak sembahyang? Siapa al-maghdubi alaihim? Buka kitab tafsir. Humul yahudu. Al-maghdubi alaihim humul yahudu. Mereka adalah Yahudi. Dah baca tak sah sembahyang? Hari-hari dia baca. Nak golongan yang dimurkai oleh Allah. Bangsa yang paling jahat. Bangsa lain jahat. Bangsa Yahudi paling jahat. Bangsa Melayu ada yang jahat. Bangsa Cina ada jahat. Bangsa Arab ada jahat. Tak, tapi bangsa yang paling jahat Yahudi. Sebab apa? Dalam kitab-kitab hadis, kerana mereka membunuh nabi-nabi.